sebelum tu saya banyak kali sebut di sini, kalau saya baca ayat Quran, kita selalu sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia berasal daripada mana? Sebab kita belajar, satu kita belajar kuliah akidah, satu kita belajar hadis, kita belajar sandaran. Kita nak buat mesti ada sandaran yang selalu kita sebut di sini. Jadi kita menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dengan ta'awudz. Bismillah kita panggil basmalah, kalimah basmalah. Kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita panggil kalimah ta'awudz. Dia daripada Al-Quran Al-Karim. Dia daripada Al-Quran Al-Karim sebab Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, "Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim." Apabila kamu nak membaca Al-Quran, mulakan dengan kita guna dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Daripada syaitan yang direjam. Jadi tuan-tuan nak baca, selain daripada bismillah, kita mesti mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab itu saranan daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'u syafa'una 'inda Allah. Okey, jadi Allah Subhanahu wa taala describe kepada kita tentang apa yang disembah oleh orang sebelum daripada biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah di samping Allah. Di samping Allah ma la yadurruhum, benda-benda yang tak boleh bagi mudarat kepada mereka. Wala yanfa'uhum, yang tak boleh bagi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula, benda-benda ni, okay, all these things syufa'auna 'inda Allah, merupakan perantaraan antara mereka dan Allah Jalla wa Ala. Antara mereka dan Allah Jalla wa Ala. Now, para ulama tafsir bila menafsirkan ayat ini, dan juga para ulama hadis bila menyebutkan ayat ini yang dibawa oleh Al-Bukhari di dalam memperkenalkan tajuk ini, mengatakan dia mula ayat itu dengan apa? Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah di samping Allah. Maknanya mereka sembah Allah tak? Sembah Allah. Tapi di samping itu ada benda-benda yang syufa'una, mereka jadikan perantaraan antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Ustaz Usidi, ada setengah yang saya dengar Ustaz Usidi ni, dia kata Cina ni yang agama Buddha ke apa, kita dulu tengok dia sembah tokong macam-macam kan. Dia kata sebenarnya macam tu kan, dia nak buat permohonan kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi digunakan idols ni supaya permohonan yang dia buat tu yang nak apa, kalau dalam bahasa orang kita panggil yang nak follow through, benda-benda ni lah. Dia dah minta lah yang follow through, lepas ni hang tolong follow through kat gua. Itu kepercayaan dia. Okay? Sama seperti mana Allah Subhanahu wa taala describekan di dalam Al-Quran Al-Karim. Now, kita tahu juga satu ayat Allah tadi mengatakan bahawa orang musyrik ni dia sembah Allah. Di samping tu ada benda lain. Maknanya sembah Allah tetap menyembah Allah, percaya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita juga tahu sebelum ni kita juga sebut tentang cerita tentang Abu Muttalib sebelum lahirnya Nabi. Pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlakunya penaklukan Mekah oleh siapa dia? Siapa dia menaklukkan Mekah? Abraham. Menaklukkan Mekah, semua orang tahu cerita dia kan. Okay. Bila dia takluk Mekah, apa yang dia ambil? Selain daripada menakluki Mekah, supaya dia menakluki Kaabah, selain daripada itu dia ambil apa? Dia ambil unta-unta. Okay. Abdul Muttalib. Ya, dia ambil unta-unta. Dan Abdul Muttalib tu sebab dia ketua orang Mekah masa tu, dia pergi berjumpa, buat pertemuan, perbincangan dengan Abraham. Abraham ingat Abdul Muttalib ni nak minta apa? Nak minta supaya Kaabah tu
keluar daripada Kaabah sebab Kaabah tu dia orang yang jaga. Kalau keluarga lelaki yang jaga Kaabah kan. Tapi tak, Abdul Muttalib minta supaya diserahkan semula unta-unta dia. Abraha keluar, Abraha kata, ketua Quraisy datang pada aku tak tu Kaabah dah, tapi ada minta unta dah yang dia fikirkan. Apa Abdul Muttalib cakap? Abdul Muttalib kata, rumah ni dia rujuk kepada Kaabah ada tuan dia. Tapi unta-unta ni tuan dia aku. Ya, jadi maknanya dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia tahu bahawa rumah Allah dia jaga. Unta-unta aku jagalah, tapi rumah dia akan jaga. Maknanya Allah Jalla wa Ala. Ada sebelum ni juga saya sebut bila kita baca hadis berkaitan dengan Gua Hira, bila Nabi SAW cerita kepada Khadijah apa yang berlaku pada dia, ucapan mula yang keluar daripada mulut Khadijah adalah wallahi. Dia bersumpah. Masa tu Nabi sampaikan Islam kepada orang tak lagi. Tak lagi. Tapi Khadijah dah beriman kepada Allah. Wallahi. Okay? Jadi maknanya orang zaman tu dia sudah beriman kepada Allah. Tadi kita tengok macam mana iman yang ditutup oleh Islam. Okay? Now, tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak cerita tentang apa tanggungjawab kita bila kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena faham apa maksud Islam. Apa maksud Islam? Islam maksudnya kita bila kita kata I am a Muslim. Apa maksud Muslim ni? Muslim adalah orang yang mengenal Islam. Orang yang mengenal Islam. Ya. Dia orang ni sekut. Muslim pun orang yang mengenal Islam. Islam tu apa? Islam orang ni Muslim lah. Islam tu sebenarnya apa? Islam tu ni maksudnya submission, menyerah diri. Muslim is one who submits. Ya, okay? One who submits, kita bagi dia Muslim. Now, itu kita faham Islam, okey? Okey, now Allah Subhanahu wa taala dia jadikan kita untuk dia jadikan kita untuk beribadah kepada Dia. Kita baca selalu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Okey. Tidak aku jadikan jin dan manusia selain daripada untuk menyembah. Okay. Jadi sekarang ni kita tahu dah orang musyrik dulu dia beriman pada Allah. Dia percaya pada Allah. Okay. Dan kita tahu Islam itu maksudnya submission, menyerah diri. Dan kita tahu juga tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Okay. Mula dengan itu kita nak masuk berkenaan dengan akidah secara khusus. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut beribadah tadi, worship tadi, di dalam surah Al-Baqarah kita selalu baca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tadi kita kata nak baca firman Allah, kena kata apa? A'udzubillah. Tapi kalau kita berceramah macam ni, kita bercakap dalam usrah kita memberi nasihat kepada orang, dalam nasihat kita nak baca Quran kan. Tiap kali baca Quran kena baca ta'awuz ataupun cukup sekali. Ulama bincang, okey. Jadi kalau kita bagi macam ni, pendapat yang jumhur mengatakan bahawa cukup sekali. Cukup sekali kita baca. Sebab itu juga kalau tuan-tuan baca Al-Quran di bulan Ramadan ini kan, kita habis satu surah, kita nak baca sambung, kita baca bismillah tanpa perlu ta'awuz sedikit. Okay. Dan ataupun kita berhenti sekejap. Kata kita berhenti minum air kan, kita berhenti sekejap malam dengan minum siang lah. Malam kita berhenti minum air, tak perlu baca. Itu pendapat jumhur, majoriti, dan juga pendapat yang rajih. Now, di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman Allah ni kadang-kadang dia rujuk kepada orang beriman, kadang-kadang dia rujuk kepada orang kafir. Kali ini firman dia rujuk kepada seluruh manusia. Kan ada kita sebut tentang takwa kan. Ada dia